Sekarang baru aku tahu kenapa dia asyik paksa aku ke hospital. Makcik okey hari ni? Alhamdulillah. Makcik balik dengan siapa sekejap lagi? Tu. Oh, Wawan. Oh, cik. Saya hantar makcik lah. Ini Wawan. Dia ni rajin bantu orang. Wawan ni ada satu kerja yang orang tak pernah buat. Dia suka bawa orang kampung yang sakit untuk pergi hospital. Habis satu kampung dia carinya. Jangan bawa kita pergi klinik lah. Saya tak sukalah klinik itu. Tak faham ke? Alhamdulillah, kan pergi hospital kan bagus. Nah, sekarang sudah sihat kan? Di kampung ni, tak semua orang mampu untuk ada kenderaan. Jadi, mereka memang perlukan pertolongan. Kadang-kadang, kelakar pun ada si Wawan ni. Dia akan pastikan tiada siapa yang mengelak makan ubat. Kecuali seorang ni. Wan. Singgah di kedai tu saya nak beli cendawan goreng. Cendawan goreng tidak boleh berminyak begitu. Kan doktor sudah cakap. Jangan degil, bah. Kau kata aku degil? Nuh, mak tu lagi lah degil. Jumpa doktor pun bertangguh-tangguh. Iya ke? Ya. Inilah Mak Mah. Orang yang paling suka mengelat. Makcik! Ada. Kau memang sengaja nak mengacau ya? Lari. Pakcik. Kau nak apa ya? Tunggu apa lagi? Hari ini kan kita mau pergi hospital. Ada temu janji. Selagi dia tak berjaya pujuk ke hospital, selagi itu dia datang. Assalamualaikum. Makcik. Makcik. Apa kau ni? Aku tak nak pergi. Apa lagi dia cakap dekat situ? Dah, balik. Makcik. Allahu Akbar, makcik. Macam mana boleh jatuh ni? Mana sakit sini? Lain kali hati-hati, makcik. Kau ni kan macam orang tak tahu penat kan? Tidaklah. Selagi makcik tak mau pergi hospital, selagi itu tidak penat. Anak-anak aku sendiri pun tak buat macam kau tu, tahu tak? Anak. Habis Wawan ni siapa? Orang tak nak pergi hospital, suruh pergi hospital. Ini sekarang suka hatilah, senang hatilah dia pergi. Sekarang baru aku tahu kenapa dia asyik paksa aku ke hospital. Wawan? Kau turun sini. Turun. Makcik. Makcik buat apa di sini? Buat apa di sini? Kenapa kau tak bagi tahu aku? Baik kan Wawan tu? Mak Ma nak tahu tak? Kenapa Wawan tu suka tolong orang? Wawan rindu mak dan ayah.
masa mak dan ayah sakit, Wawan tak mampu hantar pergi ke hospital. Jadi ini sajalah caranya untuk tebus dosa Wawan dengan mak dan ayah. Wawan dah tak ada siapa-siapa lagi, makcik. Kenapa kau cakap macam tu? Aku ni siapa? Aku ni siapa? Kehidupan kita ni kan mungkin tak selalu indah bagai diimpi. Namun, ada hubungan yang terjalin lebih dari sekadar keluarga untuk kita raih. Apa yang terjadi mungkin kita sesali, tapi kita masih ada hari ini untuk mengubah mimpi menjadi realiti. Salam Aidilfitri daripada Adabi.